kita sekarang toilet break. Masuk toilet kena bayar €1. Croatia, do check us out. We will give it award. Kan? Dia punya owner, dia punya owner. Okay. Tadi dia punya tour guide cakap dia punya roti sedap ya. Dia cakap halal tak? Ha? Ya, dia cakap halal. Dia cakap halal. Okey. Dia kata dia punya roti datang daripada bakery, daripada factory bakery. Jadi okey, this is our guide. Dia yang recommend ni. Oh, Nice. Good, nice. Nice. It's good. Recommend by Aldi. Aldi. Bagus. Aldi mesti jadi. Nak makan Jos? Chicken one each. First one chicken. Jap. Boleh? Nah. Jap. Cross no? Dan cross. Basikal, watch out for basikal. Watch out for the bike. Gracias. Yep. And then peanuts here. They have pistachios. Selepas Zagreb kita akan bergerak menuju ke Bosnia. Solat. Lepas tu kita makan kat depan sini. Okay, this is the only masjid yang ada di Croatia, the one and only. Okay, nanti bila kita masuk Bosnia, kita akan melalui custom dia lah. Pasal Bosnia is not part of the EU countries kan. Yalah, baik-baik tak payah turun. Satu pas di hadapan kita.
that's the record, maximum. It's even hotter than Malaysia. But the good thing by us is it's not every single day 32 degrees like by you. It's always different, up and down. Panas saya dia cakap. Dia punya bilik, okey, tepi sikit. Kita tengok, okey, not bad. Okey. Dia punya design lebih kurang sama semua hotel dia. Okey, katil dia okey tak? Okey, very firm. Just like what I prefer. And kita tengok dia punya toilet. Ini baru tau ni nampaknya. Toilet dia baru tau ni. Kita dapat yang shower yang tak payah tarik-tarik ni. Nampak ni. Dia jalan. Kalau apa dia dah sampai di shopping center dia. Nama dia Bingo. Tempat dia punya pergunungan, bas besar tak boleh masuk, dia boleh masuk bas kecil je. Okey. Bas kecil je. Okey. Boleh. We have just crocodiles and sharks and piranha down. No, there's nothing. That's the good thing is you can just swim in. The most dangerous thing, and you have to be lucky to find this snake. No. Alright guys, kita dah sampai di National Park Una. Okey, kita akan jalan-jalan tengok kat dia punya park kat atas. Kita naik bas ni je tadi. Tak boleh bas besar, kena bas kecil. Adi, can we go down? Can I go down? Hello sir. Hello. Assalamualaikum. Salam. Watch out for the okay. Come.
Menghayati pemandangan. Menghayati pemandangan. Wah, best, cantik betul lah tempat dia. Kalau siapa-siapa datang kat sini kan, Croatia, Sarajevo ni kan, mesti masuk Croatia, masuk Bosnia, from the Bosnia to Sarajevo, singgah kat sini. Wah, best, paling best. Gandum. Dia ada gandum dan dia nak proses gandum tu. So Sekarang kita ada di watermill ni. Tempat dia cantik. Banyak macam pondok-pondok ini dia punya generator lah. Dalam dia ada pusingan air. Digunakan dulu untuk proses untuk buat tepung gandum. Okay, sekarang dah tak digunakan. It's a tourist attraction lah sekarang ni. Okay, kita buat.
solat di situ. Dan juga kalau ada yang nak merasa makanan lokal, cebab dia adalah daging dan makan dengan roti. Belakang ni, dalam masuk terowong ni, oh ini ada tempat kopi-kopi ni. Kita ada kat sini 1 jam aja. Baik jaga Okey, ni masjid dia. Masjid dia. Roti, ni roti. Okey, kemudian dari lembu kita makan. Okey. Dia kasih dengan bawang. Ya, kita taruh cili sauce sikit. Sedap. Sedap. Matahari lagi. Pukul 7 geng, pukul 7. Dia cakap tadi dia punya hotel dekat dengan tol ni. Just around the corner. Okay. Dah nampak ada town. Ada town. Ada town kat depan tu. Alright. Kosong tak ada apa-apa. Okay, there's a drawer. Okay. Pasal dia kecil kan, sebab tu dia buat sliding door macam ni. Okay, just a small room. Okay, enough lah untuk tidur ke apa kan. Okay. Television ada, tu ada. Tengok ada Xbox juga. Yes, ada Xbox. Okay, ada Xbox. Okay. And dia ada separate shower area dengan okey dah. Makan in-house hari ni. Makan salad-salad. Ada ayam. Yang benda ni tak tahu apa ni benda ni. Kita tengok benda ni tak tahu apa. Gedil. Macam bergedil. Ini daging. Gedil. Daging. Daging oh. Ya. Gedil dagingnya.